feature sebuah rumah teres 2 tingkap berkonsep modern mid-century. Jom kita tengok. Ikit tahu hujan-hujan pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Piana. Silakan masuk. Wah, cantiknya pakai entrance-nya. Lalu guna untuk apa ni? Oh, ini kalau saya balik kerja saya letak saya punya kunci semua sini ya. Wow, cantiknya rumah ni. Ini konsep apa ni sebenarnya? Ini konsep modern mid-century. Jadi tu bahagian wall tu menarik betul lah. Ini wall saya ni saya guna material PU stone. PU stone. PU stone saya lekat dekat dinding ni lah. And then actually PU stone ni dia ada gap. So ada saya gap, tutup gap dia. Saya tambah simen kat kawasan-kawasan yang ada gap lah. Okey, kenapa sebenarnya pilih konsep modern mid-century ni? Sebab timeless. Tak Tak lapuk dimakan zaman. Ya. Sebab kayu-kayu ni dengan color-color coklat, cognac semua ni saya suka lah actually. Dah lama saya suka dia punya color macam ni. Okey, Aida tertarik pada set table tepi tu. Boleh kongsi cerita sikit? Oh, Beli kat mana tu sebenarnya? Ni set table ni actually dia ada cerita dia ni. Aha. Dia saya daripada bilik saya dia actually bedside table. Bedside table. And then saya modify sikit untuk charge phone sekali. Ini actually saya modify sendiri. And then saya tak tahu nak letak mana actually first. Saya jadikan dia di ruang tamu. Nak buang sayang pula. Bawah tangga ni orang akan buat storage, tutup kan? Jadi kenapa sebenarnya dia terbuka je? Actually sebab saya suka kawasan saya luas. So saya tak suka dia ditutup, buat store and then pasang fluted panel so nampak macam biasa. Actually frame ni saya ada request dengan Yan Arif lah. Saya nak color yang hitam, ada sesuatu hitam. Kalau perhatikan saya ada pasu hitam, ini hitam. And then diorang buat dengan kain and then letak dekat canvas tu and then diorang buat sendiri dia buat punya, sendiri je? Dia buat sendiri dia punya corak ni. So tak boleh lah, tak dapat lah kat kedai-kedai ni, tak ada. dapat lah. Kena minta diorang request dengan diorang tu buat. Menarik. Unik lampu, design lampu ni kan? Actually saya suka lampu ni sebab dia ada texture macam dinding yang feature wall ni lah. Feature wall saya ni lah. Dia nampak ada kelainan sikit juga daripada normal chandelier yang ada dekat luar sana. Nak tengok dapur saya tak? Mesti. Jom nak tengok. Ni pakai material apa ni? Material ni quartz stone lah, marble. And then saya pakai untuk dry kitchen dengan wet kitchen pun saya cuma pakai melamine saja sebab saya bukan heavy untuk memasak semua. Yang ini saya guna material bamboo fiber. Saya guna bamboo fiber. Saya lekat dengan apa? Saya bukan guna yang macam tiles. Tapi nampak macam tiles kan? Jadi just bamboo fiber kita just lekat